benda yang keluar daripada mulut saya adalah tanggungjawab saya. So saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. Okey, tak perlu nak ego, tak perlu nak bahas apa-apa sangat-sangat terlalu panjang macam saya tak salah sebenarnya tak. Saya kata benda tu word daripada saya minta maaf, cuma saya nak clearkan dekat sini saya tak ada masalah dengan Ihit. Okey, saya betul-betul okey dengan Ihit. Ihit lah paling banyak ajar, antara yang banyak yang ajar saya daripada hari first day. Okey, dari segi angle kamera ke apa ke, saya sangat-sangat okey. Cuma saya minta sangat-sangat, kalaulah betul yang korang yang benci saya, yang betul-betul rasa macam aku tetap takkan support Syafiq semua benda, okey, faham tak? Saya takkan paksa pun korang untuk support saya, tapi setidaknya korang janganlah tak support Mira. Okey, kesian dekat Mira. Mira tak terlibat apa-apa pun dalam hal ni, faham? Jangan salahkan Mira yang macam Mira yang buat Syafiq yang Syafiq bercakap macam ni. Tak. Saya is saya, Mira is Mira. Dia hanya konten, dia hanya guide saya waktu dalam konten sepanjang 21 hari, faham tak? Tapi di luar, kalau salahnya datang daripada saya lah, faham tak? Korang janganlah salahkan banyak pihak yang lain-lain. Tak payah. Okey, sebab tu saya cakap saya seorang yang bertanggungjawab, yang minta maaf. Kenapa saya nak kena ego, nak kena macam kalau korang datang tegur saya pergi maki balik korang, marah korang, tak ada pun. Okey. And then untuk orang-orang yang bercakap buruk, yang dah DM semua benda, cakap bukan-bukan semua benda, it's okay. Faham tak? Benda tu saya sumpah, saya cakap saya tak terasa apa-apa. Sebabnya saya faham korang pun ada hak juga untuk bercakap benda tu. Tapi je saya nak korang tahu satu perkara, yang saya dengan Iin sangat okey. Sumpah tak ada masalah apa-apa pun, di luar atau di dalam konten tak ada masalah. Okey.